saya happy. Saya baru touchdown habis birthday trip anak saya. Rupanya pada hari ini kita dah berjaya dapatkan lesen finas. Alhamdulillah. Baik abang. Kau tahu tak kesan lesen finas ni? Lesen finas, kalau kau ada lesen finas, kau dah boleh mula kerjasama dengan jabatan-jabatan kerajaan. Kau boleh letupkan kereta macam dalam movie, Abang Syamsul Yusof. Boleh letupkan kereta, boleh kerjasama dengan duduk dalam penjara 24 jam ke apa-apa. Sebab susah gila nak dapatkan lesen ni. Saya try hampir 1.5 tahun. Awak punya company punya financial kena stable, audited report kena stable, baru boleh dapat lesen ni. So, kesan dia pada kita lepas dapat lesen ni adalah kita dah boleh kerjasama dengan jabatan kerajaan. Kita dah boleh buat scene-scene letup-letup ke. Tapi niat saya nak gunakan lesen ni untuk supaya kita dapat bawa pendekatan yang dengan tak ada lesen ni tak boleh bawa. Contohnya macam kerjasama dengan polis, kerjasama dengan balai polis untuk tunjuk macam mana susah kerja sebagai seorang anggota polis, ataupun pergi training komando, tengok training komando Malaysia macam mana. Oh yes, lepas tu kerjasama dengan airlines ke, macam tu. So semua benda ni perlukan lesen finas. Jadi saya nak buka offer kepada semua pejawat awam. Siapa yang rasa susah untuk korang bawa satu-satu program dalam jabatan korang, ataupun program-program baru, contohnya macam okey, awak rasa contoh tuan rasa sangat susah untuk bagi tahu kepada pengguna jalan raya, contoh je PJ pengguna jalan raya, apakah kepentingan guna road tax di atas jalan raya, kenapa kereta perlu ada road tax. So bila korang kerjasama dengan kita, saya akan cuba sedaya upaya, sebab saya bukan nak bangga diri, sebab saya ada kelebihan bawa satu ilmu tu dalam bentuk entertaining. Macam contoh kita kerjasama dengan jabatan bomba. So bila kita jadi bomba untuk 24 jam, so akhirnya penonton-penonton atau rakyat faham betapa susahnya kerja bomba sebenarnya, bukan sekadar padam api macam tu sahaja. So saya letak email kat bawah video ni. Mana-mana jabatan kerajaan yang rasa korang nak kerjasama dengan kita untuk bawa pendekatan tentang program-program baru kerajaan, e-invoice ke apa-apa, kau boleh contact kat email ni. Dan satu lagi, Kubik dah keluar tadi guys. Kubik dah keluar pukul 1 petang tadi. So, siapa yang nak beli, kau boleh beli. Dan kita akan upgrade Kubik ni jadi lebih baik pada bulan depan. So siapa yang rasa RM35.90 ni mahal untuk korang, kau tak payah beli dulu. Tak apa, bagi siapa yang belum rasa, siapa yang rasa RM35.90 ni murah untuk dorang untuk 120 gram, kau boleh beli dulu. Sebab bulan depan kita ada bawa penambahbaikan Kubik version 2. Itu bulan depan lah saya bagi tahu. Apa pun, Kubik dah keluar. Siapa yang nak dapatkan boleh dapatkan. Sebab biasanya Kubik akan sold out dalam masa yang sangat cepat. Okay? Alright, bye.